Masya Allah guys, view dia Masya Allah kat mana ni belakang kami ni Rumah Huda. Hampa nak tengok Rumah Huda ni apa dia? Rumah Huda adalah satu tempat penginapan yang susah nak digambarkan dengan perkataan lah. Jom kita pergi jumpa Arman. Oh, cantiknya Rumah Huda. Assalamualaikum. Sama dengan Tuan Arman kita. Pantun. 2-3 kucing berlari. Okey. Berlari-lari masuk ke dalam hutan. Okey. Assalamualaikum Tuan Zaidi dan family. Ahlan wa sahlan kami ucapkan. Silakan masuk. Masya Allah, let's go. Masya Allah. Masuk. Okey. Sama Selamat dengan Arman. Buat house tour sikit untuk House tour, follower-follower saya nak tengok. Allahu Akbar. Terangkan sikit tentang Bismillahirrahmanirrahim. Rumah Medang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagi pihak Rumah Medang dan property owner Cik Azmi. Saya dan tim mengalu-alukan kedatangan Cik Zaidi dan family. So sekarang ni kita berada di salah satu unit di Rumah Medang yang kita namakan Rumah Huda. So konsep dia merupakan konsep studio di mana kita tak ada partition untuk bilik, akan tetapi di sebelah sana kita ada satu queen size bed. Okey. Ruang tamu, ruang makan, kitchenette di sebelah sinilah. Baik. Okey, Wow. maximum occupancy untuk unit Rumah Huda ni 4 orang, tapi untuk couple memang terbaik lah. Come over here sebelum kita nak Wow. kita nak tunjuk view dulu. Wow. Minta maaf tadi hujan. Boleh. Ya, baru hujan lebat tadi. Hujan lebat. Masya Allah. Dia pun tak tanam padi ke man kat sini? Belum lagi. Blowing tu. Tapi yang ni pun dah naik panjang dah. So means kata kalau nak mandi anytime pun boleh, tak jadi masalah. Baik. So di sebelah sana is the highest peak on the island, Gunung Raya. So Gunung Raya. nampaklah Betul, Temple Towers dekat situ kan. So pagi-pagi sunrise akan naik di sebelah bukit kecil tu. Wow. Memang cantik lah. So memang kita suggest ataupun kita advise di siang hari ni kalau boleh lah buka semua partition window dan tingkap, so kita dapat breeze coming from all direction lah. Ya. Aircon tak payah buka bang. Ya, Aircon tak payah betul. buka, Tak tapi payah buka. malam kena buka lah. Ya, Tapi nak siang tidur hari saja. ni Betul. sekali bila angin masuk, hampa duduk orang tu pun duduk 4-5 minit hampa. Allah, seronok man. Kan? Best. Swimming pool memang Swimming pool kedalaman private pool. berapa? Kedalaman dia 4 feet down. 4 kaki, so anak boleh. Anak duduk tepi tu lah. Kalau kata kita bawa anak ni kena pantau lah man. Pantau lah siapa-siapa bawa anak main check in kat sini. Yes, ada 3 Kena access buat nak ke pool. Access daripada bilik ayak, Ya. access daripada area Bedroom tu lah, katil. Ni salah satulah. Ada Baik. 3 access hampa nak terjun ke pool. Wow. Kalau kata hampa dua tak apa ni berselisih faham, terjun dulu. Terjun. Pintu masing-masing. Masing-masing. Pintu masing-masing. Ya, kita Okay. also provide with complimentary TV, internet, wifi, Wow. Netflix. Wow, man ni function ke man? Yang tu Hiasan. Hiasan. Radio Sebab lama Azmi dulu. ni dia suka barang-barang klasik. Barang-barang klasik. Okay. Collector item Ke semua kelengkapan pinggan mangkuk, sudu garpu semua kita dah Sediakan. bersihkan. Cuma sebelum nak guna tu bilas ngayak macam biasa. lah. Okey. Kita juga sediakan microwave. Microwave pun ada no. Microwave pun ada, kukuh nak pangat Complete makanan dah. apa-apa semua. Coffee machine. Coffee machine. Kopi tak? Kowe, no? Kopi? Terpaksa stop sah. Minum kopi tak? Itu kena good. Terpaksa stop sekejap. Kita juga sediakan minibar. Minibar, Okey. alhamdulillah. Nak sejukkan apa-apa. Tak sabar nak buat live pada bilik ni man. Ini dia semua cutlery semua dekat sini. Okey. Ya. Extra mangkuk Extra semua mangkuk. ada kat sini. Baik. Okey. Maksudnya orang main sini boleh beli makanan kat Boleh. luar, lepas tu boleh heat kat sini, Boleh support nak vendor-vendor masak boleh kan. sebab kita ada induction cooker kat sini. Induction cooker. Yes. Kod nak merasa pergi beli barang-barang di kita punya market sini kan. Correct. Pasal lepas tu ni katil mana? Katil. Okey, ada 2 extra bed dekat sini. Satu di sini, satu di sana. Baik. Oh ya. Kalau katakanlah man, 2 dewasa datang bersama dengan 2 anak man, terimalah Memang masuk. terbaik lah. Boleh no? Boleh. Anak Memang boleh boleh. tidur sini seorang. Yes. Kat sana seorang no. Betul. Yang dewasa sikit. Baik. Jom kita check it out kita punya bathroom. Okey. Tengok. Ready, ya? Hai, kerih duduk atas bawah no. Memang betul lah owner minat benda-benda ni ya. Wow. Yes. Ni aku tahu ni access nak ke swimming pool ni. Kan? Wow.
Wow. Cuma nak pesan satu saja. Ya, ya. Ke semua panel pintu, dia macam rumah kampung dulu-dulu lah. Bila kita buka, kita kena cakok kat belakang ni. Oh, takut angin hantam dia Yes. tertutup kuat. Dia ada betul, dia ada cakok dia kat belakang. Ada cakok. Setiap window panel, setiap door panel ada cakok dia. Baik. Ah, Ini jangan untuk lupa lah. menahan untuk menahan angin lah. Kalau tak angin kuat lagi dia jatuh. Bam. Betul no. Tengok orang tua dulu. Kebanyakan Dia tahu dah fikir lah. wooden panels apa semua kita ambil daripada rumah di kampung Tok Senik. Oh, memang betul-betul lama asli Memang ni lama lah. asli. Mai pasang Ni balik sini semua kan. Dia pasang sini. Cantik no. Dia punya Lepas ni. construction tu tak ambil masa yang lama, lebih kurang 6-7 bulan saja. 6-7 bulan siap no. Yes. Wow. Lepas tu sekarang ni kita dah running rumah Uda lebih kurang setahun lebih lah. Setahun lebih no. Alhamdulillah. Tapi dalam masa tu pun rancak jugalah dia punya booking tu. InsyaAllah. So, Ah. siapa tengok video ni nak booking macam mana, Man? Saya letakkan nombor Man lah dalam Nama video saya ni nanti pun lah. boleh, nama Cik Azmin pun boleh, tak jadi masalah. Boleh follow kita dekat Facebook, TikTok, IG. Semua punya social media nama Rumah Huda. Rumah Bendang. Oh, Rumah Bendang betul. Yang satu Yeah. lagi. Betul-betul tuan-tuan. Sana ada satu lagi tau, Rumah Bendang. Betul. Ini Rumah Huda, ada dua. Jadi menggunakan social media di bawah Rumah Bendang. Betul. So yang belah sana tu kita panggil Rumah Wan dan Rumah Opah, dan Opah. unit ni kita panggil Rumah Uda. Rumah Huda. Baik, kalian mampu terbaik gang Mini Love. Jangan lupa like, comment, share. Thank you.